Main Family Park RM19.90 je. Yang paling best bukannya untuk kanak-kanak je tau. Dan nama dia Family Park, daripada muda sampai ke tua semua boleh main dekat sini. Kawasan dia seluas 20,000 kaki persegi. Kalau playground biasa, kanak-kanak je yang main kan, parents kena tunggu. Tapi dekat sini parents boleh join sekali. Parents bayar RM8 je tau. Nama tempat ni Jump X dekat Aeon Shah Alam. Kita orang ingatkan setakat trampolin park biasa je. Ingatkan nak kena melompat je seharian. Rupanya ada banyak je lagi permainan yang lain. Permainan dia pula tak adalah lasak sangat. Kiranya memang sesuai untuk semua umur. Untuk kanak-kanak ada je slide yang macam ni. Ada juga ball pit. Atau untuk yang lagi kecil, boleh je main dekat kawasan macam ni. Untuk orang dewasa yang tak larat nak lompat-lompat seharian, korang boleh je lepak dekat Jump X Cafe ni. Dekat sini ada macam-macam makanan. Jadi tak perlu nak keluar pergi cari makanan dekat kedai lain dah. Duduk rehat dekat sini pun okey juga. Makanan bergoreng dekat sini memang sesuai untuk keluarga sebab dia oil free. So bolehlah korang ke sini. Jump X dekat Aeon Shah Alam. Datang lepas pukul 7 malam setiap hari, korang akan dapat harga RM19.90 je.